Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Elia Syafiqah. Saya berasal daripada Negeri Sembilan, menetap di Nilai. Dalam Tonghua saya sebagai ranking service center. Saya kenal Tonghua ni pada tahun 2017 masa saya belajar lagi final year. Ada kawan saya bagi flyers, flyer tingkat, flyer lah yang mengatakan tingkat ni boleh buat duit. Saya dapat call SMS, dia boleh buat income. Tapi time tu saya tak terus join. Saya macam saya ambil flyer tu buat balik, saya kaji dulu, saya buat Google, saya jenis nak tahu sesuatu, saya kaji dululah. Saya tak terus nak join. Saya kaji, bila saya nampak kelebihan yang ada pada tingkat Tonghua ni lain daripada lain, and then saya baru join. Sebelum ni masa zaman belajar saya banyak buat bisnes macam jual tudung, buku, handsock semualah. Tapi saya rasa penat burn out sebab kita nak keep on cari sale kan. Kalau tak ada sale tak ada income. Tapi berbeza dengan tingkat Tonghua ni, kita buat jualan cuma sekali sahaja, and then setiap bulan kita dapat repeat sale. Pernah juga saya tak buat bisnes ni selama 5 bulan dan saya rasa sebab time tu kita punya emotif tak turun dan naik kan. Saya tak buat 5 bulan penajaan, tak ada buat sale, tapi Tonghua still bayar saya income setiap bulan tanpa gagal lah, on time lah. Sekarang 4 angka, insyaAllah bakal menuju ke 5 angka. Sepanjang 9 tahun saya buat bisnes ni, Tonghua dah bayar saya sebanyak dah hampir ratusan ribu lah, Alhamdulillah. Saya dapat pencairan awal, maksudnya saya dah resign daripada kerja, saya buat full time pada Tonghua. The best part pula saya dapat lantai hutang kereta saya lebih awal dan juga lantai PTPTN. Alhamdulillah tahun lepas saya dapat pergi trip percutian ke Korea sponsor by Tonghua. InsyaAllah ada rezeki tahun ni kita ke Vietnam dan ke Jepun. Saya nampak app sekarang lebih user friendly dan interface dia lebih menarik lah. Macam sebelum ni app pakai MyWow tu hitam dan kuning je kan. Sekarang dah lebih menarik lah, orang nak tengok, nak orang kata dia lebih user friendly lah. Macam dah lebih advance, mudah nak digunakan. Alhamdulillah makin okey, dia macam ikut kehendak klien lah. Macam sesuai lah untuk semua lapisan. Sekarang masih lagi tengah fight untuk ke tiket ke Vietnam dan Jepun lah. InsyaAllah lagi sikit lagi poin nak capai. InsyaAllah doakan moga saya pun terpilih untuk ke trip tahun ni. Sushi atau Vietnamese roll? Vietnamese roll. Kopi atau matcha? Kopi. Bullet train atau taxi motorcycle? Bullet train. Salji atau pantai? Salji. Kimono atau adat? Kimono. Onsen atau mandi lumpur? Onsen. Perbezaan dia daripada segi kelebihan lah. Macam telco sebelum ni cuma bagi call internet SMS, tapi berbeza dengan tingkat Tonghua, selain call internet SMS, kita dapat lagi kelebihan dia seperti cashback top up sehingga 5%, PA cover kemalangan sehingga RM50,000 dan juga insurans nyawa. Dan the best part, kita dapat buat side income secara passive. Saya cakap saya tak berminat, saya fokus kepada satu bisnes saja, bisnes yang dah banyak bantu ubah tahap kewangan dan hidup saya lah. Kalau benda tu macam kita tahulah, sebelum ni banyak dia telco-telco yang tumbuh macam cendawan, tapi at least bungkus juga. Tapi Tonghua ni tak, dah 16 tahun proven dan stabil. Sebab tu saya masih stay dengan Tonghua. Sebab Tonghua bukan sekadar telco yang biasa, dia bagi banyak manfaat kepada pengguna, macam cashback top up, PA cover kemalangan dan insurans nyawa dan juga satu lesen ID untuk memulakan bisnes. Nak buat bisnes ni pun modal serendah RM20 saja dah boleh buat. Dia sangat sesuai untuk semua golongan lah pada pendapat saya pada zaman sekarang. Kita bukan nak cari yang jimat saja, kita nak cari sesuatu yang dapat bagi manfaat balik kepada diri kita. Mungkin diorang terlalu gairah dengan data yang besar, tapi bagi saya antara company telco kat dalam Malaysia ni, saya nampak Tonghua paling bagi komisi yang paling tinggi lah kepada agent. Saya Elia Syafiqah, saya pilih Tonghua.